gunakan Google Site yang cikgu bagi tahu dekat depan hari tu. Okey, jadi Google Site cikgu ni adalah negara Malaysia. Kita akan belajar tentang negara Malaysia. Apa yang ada dalam negara Malaysia tu? Okey, jadi kembara tanah air. Okey, jadi cikgu nak, okey, setiap orang ada tablet kan? Okey, cikgu nak tunjuk cara menggunakan Google Site cikgu ni. Okey. Yang pertama. Okey, ni adalah butang home. Yang depan ni lah. Ni adalah butang home. Home ni adalah maklumat umum lah berkaitan tentang negara Malaysia. Okey. Jadi macam mana awak nak pergi ke topik-topik yang awak ingin tahu? Okey, awak boleh tekan dekat butang home. Dekat atas tu ada panah kecil tu. Nampak tak anak panah ke bawah? Awak boleh tekan yang tu. Lepas tu awak boleh tahu mana yang awak nak tengok. Awak nak tengok biodata cikgu ke? Mana ya? Ada ke? Nama dia. Biodata cikgu ke? Cantik ke? Biodata cikgu. Okey, lepas tu awak foto. Okey. Okey, lepas tu ada video peristiwa. Boleh turun dekat bawah tu. Masa depan. Sekejap Okey. Ni. Ada video. Awak boleh tekan video tu. Dekat sejarah kemerdekaan negara tu awak scroll dekat bawah. Untuk pasang video. Sekarang ni kita akan buat latihan. Okey, cikgu akan buat aktiviti guilty. Tu kami. Cuba gerak. Gerakkan sikit. Boleh gerak kan? Dia boleh gerak. Gerakkan guna tangan. Mi. Okey, cikgu akan start. Okey, ready. Okey, sekarang ni cikgu nak awak jawab ujian kuis negara Malaysia tu. Tulis nama kumpulan awak. Awak tulis nama kumpulan. Okey, tulis nama awak. Email. Ini patutnya kalau awak ada dash. Email tulis dash je. Okey, email tulis dash. Ni dash bukan dash. Dash. Yang ni. Yang ni.
Tanda sempang. Tulis tanda sempang. Pilih tanda sempang. Kamu pilih yang tu. Ni. Ni. Bukan ni. Dah jumpa tak? Mak. Dah. Cikgu yang sepang tu kat mana? Sempang tu dekat mana? Kenapa tak ada sepang? Dekat mana? Email tadi dekat mana email tadi? Mana email? Nama, kelas. Kamu tak perlu masuk email lah. Tak apalah, tak payah. Teruskan. Dah.